dulu-dulu British nak sangat dapatkan Singapura. Kalau korang nak tahu, sebenarnya semua ni bermula dengan dua orang putih. Ataupun orang British lah. Seorang nama dia Stamford Raffles dengan seorang lagi William Farquhar. Dua orang ni datang dekat Singapura waktu tu. Masa tu, diorang rasa penat dan stres sebab tak ada tempat pelabuhan yang strategik untuk diorang singgah. Yelah kan, kapal mestilah kena berhenti dulu sebelum sambung perjalanan. Jadi, diorang nampak Singapura ni merupakan tempat pelabuhan yang strategik untuk diorang berhenti rehat, bagi kapal dan juga isi barang. Seterusnya, ada dua kawasan yang penting dalam dunia pelayaran masa tu, iaitu Selat Melaka dengan Selat Sunda. Dua-dua kawasan ni dekat dengan Singapura. Jadi, British fikir bolehlah diorang kawal Selat Melaka dengan Selat Sunda. Maksudnya British yang akan jaga pintu masuk bagi mana-mana kapal yang nak lalu masuk dekat dua selat ni. Selain tu, semua barang yang datang dari alam Melayu, contohnya macam rempah, biji timah, hasil hutan, semua ni nak dikumpulkan dekat Singapura. British nak jadikan Singapura tempat untuk kumpul barang. Kiranya bila semua barang ada dekat Singapura, barulah barang-barang ni dihantar ke negara lain. Seolah macam Singapura ni jadi macam warehouse yang besar. Akhir sekali, British nak elakkan daripada Belanda kawal dan pengaruhi semua kawasan dekat alam Melayu. Waktu tu, banyak kapal pergi singgah dekat kawasan macam Betawi, Riau dan juga Lingga sebab diorang tak ada pilihan. Dan kawasan-kawasan ni di bawah pengaruh Belanda. Jadi, British ni diorang tak suka benda tu. Diorang nak ada tempat sendiri yang diorang ada kuasa untuk kawal. Tak perlulah diorang bergantung dengan Belanda dan diorang pun boleh buat duit sendiri. Kesimpulannya, British ni dia nak ambil alih Singapura sebab 4 perkara, iaitu yang pertama, lokasi yang strategik, selain daripada untuk kawal laluan laut, yang ketiga untuk buat duit dan akhir sekali untuk lawan Belanda.